Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Kuching City versus Brunei di PMM dalam second leg Piala Malaysia lah. Yang mana Kuching sekali lagi menang 3-1 untuk melayakkan diri ke semifinal dengan agregate 6-2. Untuk game ni sebenarnya Kuching memang mendominasi lah macam biasa, saya tak nafikan. Cumanya awal-awal tu mereka dominate, mereka tak boleh nak score dari segi open play, tetapi dari segi set pieces mereka berjaya mendapatkan 2 gol melalui Ronald Ngah dengan James Okosa, which is memang dah berapa kali saya highlight kan, Brunei di PMM punya defend mereka memang akan tewas dalam area duel. Mereka memang tak boleh nak lawan duel dalam perebutan bola di udara lah kan. So berjaya dimanfaatkan oleh Ronald Ngah dengan James Okosa untuk dua-dua header tak masuk kan. So benda tu memang efektif untuk Kuching. Dan untuk game ni Kuching sebenarnya turun tanpa ada pressure yang tinggi sebab mereka dah bawa goal different yang banyak. Mereka menang 3 juga dekat tempat Brunei hari tu. Dan kita tahu Brunei di PMM pun tengah dalam fasa yang inconsistently. Mereka tak konsisten sangat dalam selepas mereka dah tak dapat win streak tu. Mereka dah lama drop lah bagi saya. Mereka gagal untuk menunjukkan aksi-aksi yang terbaik. Mereka hanya mengharapkan dengan long ball, cari Miguel Oliveira, lepas tu cross, cari Jordan Murray ataupun Ramadan Sananta ataupun Syafiq Ahmad, which is that type of gameplay memang rugi sebab the quality of player yang pasukan Brunei di PMM ada, mereka boleh untuk bermain dengan build-up yang lebih lawa. Mereka boleh bermain dengan gameplay yang lebih bagus dari segi 1-2 passes ke, mereka nak buat provocation daripada bawah ke dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil gol Hakimi Yazid tu lah. Kalau Brunei betul-betul boleh utilize how mereka nak bermain dalam build-up, gol Hakimi Yazid tu adalah bukti bagaimana mereka boleh main daripada bawah, mereka boleh set up, mereka progress the ball very well, masuk kawasan tengah, lepas tu pass ke Hakimi Yazid score dari luar kotak penalti. Gol tu memang lawa, tapi kenapa you tak konsisten untuk apply that kind of gameplay dalam setiap game ataupun 90 minit? Kenapa still nak mencari target man dan juga bermain dengan sesuatu yang orang kata apa mudah dibaca oleh pihak lawan? Jadi tanpa buang masa kita masuk dalam ulasan perlawanan lah. Untuk Kuching City, game ni bagi saya tak banyak perubahan yang Kuching City lakukan dari first leg hari tu. Cumanya ada sedikit perubahan lah, yang mana perubahan berlaku adalah Kuching City turun dengan 2 striker, iaitu striker tulen Jordan Mintah dengan Ronald Ngah Wanja. Selalunya mereka akan guna dekat dengan dia Danny Asri ataupun Venice Troy lah. Selalu mereka akan guna 2 striker tulen jugalah. Tapi cumanya untuk game ni a bit different. Mereka back to balik dalam formation yang mereka pernah guna sebelum ni, iaitu mereka letak Danny Asri di bahagian kiri untuk bergandingan dengan Yao Pedro. Kalau tengok game ni, Yao Pedro banyak diutilize sebagai wingback di bahagian kiri, very good lah. Dan Ramadan Saifullah bermain sebagai right wingback di bahagian kanan, tetapi focusing more on attacking. Dan untuk game ni, midfield pasukan Kuching City bagi saya Moses Atede dengan Shitembi, you are the best. And bagi saya Shitembi untuk game ni padu mat. Dia punya general, dia punya commanding, dia punya movement, dia punya attacking style, dia yang control bola, yang link up terutamanya di kawasan half space kiri bersama dengan Yao Pedro. Dia create macam-macam, assist pula, ambil corner, ambil set piece. And so memang superb lah Shitembi. You are the real general lah atas padang, and the general untuk pasukan Kuching City. And disupport pula oleh Moses Atede yang bagus juga dalam pembinaan build-up dan juga dari segi defensive duty. So penggunaan daripada kiri dengan kanan memang efektif lah. Itu yang saya suka. Ramadan Saifullah pun untuk game ni not bad. Cumanya tak banyak yang saya nak highlight kan untuk Kuching City, sebab game ni mereka play gameplay mereka macam biasa, dan result pun mereka telah memberi satu result yang bagus lah. Cumanya daripada segi bolos itu mungkin mereka bolos satu gol yang lawa lah. Hakimi Yazid punya gol tu memang lawa, tak dinafikan. Cumanya nak highlight tentang Gabra Palmeiro, yang mana Gabra Palmeiro debut berjaya menjaringkan 1 gol, which is good lah, sebab nampaknya Palmeiro walaupun tak main lama selepas digantung tempoh hari dan sekarang dapat pelepasan sementara, dia masih lagi dapat temui sentuhan. So kat sini boleh build confident dan boleh untuk jadikan seorang player yang bagus lah. Dan dia boleh main untuk orang kata apa, backup kepada Scott Woods, backup kepada Yao Pedro lah di bahagian kiri. Even kalau boleh main kat kanan, dia boleh backup kepada Ramadan ataupun backup kepada Jimmy Raymond. So benda tu positif lah untuk pasukan Kuching City. Overall Kuching City, you are
deserve lah. Set pieces mereka memang superb. Mereka ada road tengah wanja, mereka ada defend yang tinggi untuk attack the ball waktu bola udara, and benda tu memang syok tengok. Untuk Brunei di PMM, macam saya cakap, kalau mereka tak fix mereka punya gameplay, tak utilize the real potential of mereka punya player, agak merugikan sebab potential player mereka begitu high ceiling lah bagi saya, memang top notch. Tapi kalau tak gagal dimanfaatkan dengan begitu baik, memang akan merugikan pasukan. So carilah the best way untuk fix the gameplay dan utilize the real potential yang mereka ada untuk jadi game yang lebih better. Kalau saya jadi kelab-kelab Liga Malaysia, saya beli Hakimi Yazid, kan sayang lah Hakimi Yazid dekat di PMM, buat apa, baik-baik masuk kelab yang lebih better. Assalamualaikum.